Azwani Helmi. I am a citizen of Malaysia and we have been abducted by the Israeli forces. Perkataan ini tak pernah terfikir sejak 28 tahun yang lepas. Akhirnya, kami di sini menjadi tahanan rejim Zionis. Tapi persoalannya, adakah perkara itu menakutkan kami? Ataupun sebaliknya? Sebentar tadi Farali telah berkongsi bagaimana rejim Zionis sebenarnya takut. Heliza Helmi kongsi bagaimana mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Dan begitu juga dengan peristiwa bila saya berada di dalam penjara, kebanyakan mereka takut. Dan yang paling saya rasa terharu adalah di dalam penjara itu, kebanyakan daripada Spain, Mexico, Sweden, semua membincangkan tentang bagaimana kita tak meneruskan lagi untuk menyelamatkan bumi Palestin sedangkan mereka belum memeluk agama Islam. Bila saya melihat di Aziatia ini, mengingatkan saya pada tahun 2019 semasa kami di Gaza, berlakunya The Great Return of March pada hari Jumaat, berkumpul ramai macam ni dan semua melaungkan bebaskan bumi Palestin, bebaskan bumi Palestin. Dan akhirnya sekarang kita di Malaysia ini melakukan perkara yang sama. Walaupun negara kita kecil, tapi kita membuktikan bahawasanya semangat kita besar dan telah menyampaikan ke seluruh dunia, kita insya-Allah akan membebaskan bumi Palestin. Takbir! Akhir sebelum saya nak penutup, saya nak ucapkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Sejujurnya bila kami keluar daripada penjara, negara-negara luar ini terkejut. Kami di antara negara yang terkeluar awal daripada penjara. Disebabkan sokongan yang penuh daripada kerajaan kita, dan ini membuatkan kita lagi bersemangat. Dan saya yakin ramai di antara sini pun nak bersama-sama mengikuti kami, dan kami nantikan anda untuk kita bersama-sama untuk next wave menyelamatkan bumi Palestin. Free, free Palestine! 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 Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada Farali, Heliza dan juga Azwani Helmi. Wow. Dahsyat, luar biasa. Luar Tuan-tuan dan puan, biasa.